KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Puan Syazah, nutritionist anda. Hari ini seperti biasa kita nak cerita ataupun kongsikan macam mana kita nak sediakan sarapan sihat dan juga seimbang. Hari ni kita nak buat sarapan apa ni? Kita nak sediakan satu sarapan yang saya rasa memang boleh katakan favourite anak-anak lah kalau kita sebut je nak sediakan sarapan ni. Apa tu? Burger. Yes, burger. Ramai yang bila fikir je tentang burger, burger ni bukan tak sihat ke? Bukan bahaya untuk kesihatan ke? Tapi sebenarnya bergantung kepada macam mana ataupun bahan-bahan yang digunakan. Yelah, kita memang kalau boleh sebaiknya elakkan makanan proses, makanan yang segera, sebab selalunya lah daging-daging terproses dan juga daging-daging segera ni mempunyai berbagai bahan pengawet dan sodium yang tinggi. Ini juga merupakan salah satu faktor kanser usus, masalah jantung dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita perlu kurangkan. Tapi itu bukan bermakna tak boleh ambil langsung. Kita sebenarnya boleh jadikan burger ni lebih sihat. Yang menarik, burger yang kita buat pada hari ini, kita buat daripada orang kata from scratch. Kita buat sendiri burger tu. Burger ni pun kita boleh frozen kan. Kita buat banyak-banyak sekaligus. Dan paling menarik, burger yang saya akan tunjukkan ni mengandungi oat. Mungkin yang rasa macam, burger ada oat. Ya, burger kita ada oat. Secara tak langsung dia boleh meningkatkan serat dalam masa yang sama. Tapi sedap ke ada oat? Kenalah cuba dulu tengok macam mana kita nak buat kejap lagi. Baru tahu kita punya burger ni walaupun sihat boleh juga sedap dan mudah dalam masa yang sama. Tapi macam mana? Pastikan kita punya burger tu pun ikut portion suku-suku separuh. Walaupun burger sekalipun boleh kita ikut portion suku-suku separuh. Macam mana? Pastikan kita ada sumber karbohidrat, kita ada sumber protein, satu tapak tangan kan, saiz burger tu ataupun saiz berapa banyak daging kita gunakan tu, dan juga serat. Serat kita kalau macam ulam-ulaman tu satu cawan, untuk melengkapkan kita punya suku-suku separuh. Tapi apa beza burger sihat kita ni dengan burger yang dijual di luar tu? So kenalah tunggu dan tengok. Okey, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.